Selamat datang ke Carnival Jaafarians 2025. Bertempat di SMK Taman Tuanku Jaafar, Carnival berprestij ini menjadi wadah menghimpunkan semangat, kreativiti dan bakat seluruh warga Jaafarians. Berteraskan tema Bimbing Didik Cemerlang. Program ini menzahirkan kesepaduan antara kurikulum dan co-kurikulum dalam satu pentas gemilang yang syarat dengan warna, idea dan inspirasi. Kita kini berada di padang SMK Taman Tuanku Jaafar di mana para pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4 memulakan hari mereka dengan sinar aerobik berirama yang penuh tenaga dan keceriaan. Semangat yang mereka tunjukkan inilah yang mencerminkan identiti Jaafarians tersebut. Antara tarikan utama Carnival Jaafarians tahun ini termasuklah pertandingan futsal, bola jaring serta deretan pameran yang menampilkan hasil kreativiti dan dedikasi para pelajar. Setiap gerai bukan sekadar ruang pameran semata-mata tetapi menjadi cerminan bakat, potensi dan kepribadian unggul warga Jaafarians dalam bidang akademik dan sahsiah. Seperti mana yang kita tengok pada hari ini, satu program iaitu Carnival Jaafarians telah diadakan di Sekolah Menengah Taman Tuanku Jaafar. Pelibatan pelajar dan guru amat memuaskan dan kita lihat pelbagai pameran dan pelibatan pelajar dari segi sukan dan ada juga kecemerlangan SPM adalah satu yang terbaiklah yang dibuat di sekolah ini. Okay, bagi pengetahuan semua, tujuan utama untuk diadakan program Carnival Jaafarians ini adalah pertama sekali adalah pendedahan kepada pelajar bagaimana cara pelajar menguruskan suatu program dan pendedahan kepada pelajar juga bagaimana pelibatan sosial di antara pelajar, guru dan masyarakat setempat. Ini kali pertama saya jumpa ataupun saya datang ke sekolah dan ada karnival yang sebeginilah. Dan saya bagi wakil saya sendiri, wakil unit bimbingan kaunseling, saya rasa sangat membantu untuk murid-murid sendiri kenal minat mereka sendiri, dan daripada pameran-pameran yang disediakan pun pelajar-pelajar akan dapat ilmu tambahan berbanding berada di dalam bilik darjah sahaja. Pada semua aktiviti ni, apa yang anda paling gemari? Food truck lah. Carnival ni memang komplit lah sebab ada food truck, ada pameran, ada sukan. So memang best lah. Macam mana perlawanan tersebut berjalan lancar ke? Perlawanan berjalan lancar dan sungguh baik. Dan sangat best sebab kami champion. Oh, so menang lah? Menang? Menang. Menang. Dari padang ke dewat, dari pameran ke pentas anugerah, Carnival Jaafarians 2025 bukan sekadar sebuah acara tahunan tetapi manifestasi usaha dan iltizam dalam melahirkan generasi berdaya saing, berilmu serta berakhlak mulia. Semoga semangat Jaafarians yang terus menyala, menjadi obor yang menerangi perjalanan menuju masa depan yang gemilang dan penuh kebanggaan.